semua simpanan dalam ASB, tabung haji, fixed deposit. Kalau nak tengok dividen ASB dan tabung haji, fixed deposit dia sekitar 4 ke 5% je setahun. Tapi dengan simpanan emas, purata kenaikan harga setahun 10%. Tapi kalau tuan-puan tengok tahun ni saja, daripada Januari hari tu sampai ke hari ni, lebih 40% kenaikan harga dia. Jadi, yang mana tuan-puan ada duit banyak dalam ASB dan tabung haji tu, saya sarankan alihkan sebahagian. Bukan semua, sebahagian. Tinggalkan at least 3 bulan gaji sebagai dana kecemasan dekat ASB dan tabung haji. Selebihnya, lebih berbaloi tuan-puan simpan dalam bentuk emas. Sebab pakar kewangan, Tuan Azizi Ali pun selalu disebut. Dulu ubi, sekarang beras. Dulu ASB, sekarang emas. Sebab ASB dan tabung haji tu pulangan dia tu dah tak berbaloi sekarang. Lebih baik tukar kepada bentuk emas. Bagi yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh rujuk video saya atau klik link profil untuk saya bantu sebaiknya.